Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Temu lagi kita dalam podcast Studio Biz Plus at PJ, di mana kita akan membincangkan topik-topik menarik berkaitan usahawan khususnya di Petanjaya. Jadi pada hari ini special sikit, kita ada pengumuman sempena sambutan ulang tahun Bandaraya Petanjaya yang ke-20 tahun 20 tahun. Kita ada program special yang kita nak buat pada esok hari. Kita nak buat program apa? Kita akan buat program bengkel keusahawanan wanita. Khususnya nak ajar tentang topik-topik menarik tentang keusahawanan kepada usahawan wanita di Petaling Jaya, yang akan diajar oleh tenaga pengajar kita, iaitu Coach Suraya Ali. Jadi Assalamualaikum Coach, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi dengan segala hormat kita ingin minta Coach Suraya untuk memperkenalkan diri beliau secara ringkas. Nama saya Suraya Ali. Terima kasih Azhar. Terima kasih MBPJ untuk jemputan podcast ni dan juga event esok. So, nama saya Suraya. Biasa peserta akan panggil saya Cik Su. Jadi senang adik, kakak, abang, anak boleh panggil. Cik Su. Jadi kalau Azhar selesa nak panggil Cik Su boleh, nak panggil Su boleh. Biasanya orang panggil Cik Su. Okey, Cik Su. Okey, tapi kita cerita sedikit latar belakang lah macam mana mula mengajar dalam digital marketing. Saya belajar IT dekat MMU Melaka. Okey. That was lama dah cerita dia. Tapi pada zaman itu, keusahawanan ni belum jadi culture ataupun belum jadi perkara yang biasa. Jadi kita akan habis belajar, kita tahu kita kena kerja. Jadi saya kerja IT selama lebih kurang 4 tahun. Waktu tu kesukaan saya untuk berniaga tu dah mula ada. Sebab benda tu dari kecil ada. Bila saya dah ada baby, saya mula berniaga. Masa tu saya jual barang-barang penyusuan susu ibu. Dan saya buat produk lampin Luna Tots, kami bubuh nama dia. Dan kedai pertama kami, mula office dekat HQ, kami buka dekat Ceras. Kedai pertama betul-betul dekat MCOT Mall. Tak jauh je dari sini. MCOT Mall ada dekat? Mall favourite saya lah. Tu masa tu dalam pantang. Bawa anak anak kedua masa tu. Kita buka kedai kat sini lah. Best lah kat sini kan. So that's the story. That was tahun 2009 dekat kedai MCOT Mall. Lama dah tu. And then kami berkembang. Kami ada 9 cawangan di seluruh Semenanjung. Dan masa tu kami buka licensing. Licensing ni orang buka kedai nama Luna Tots. Dan mereka berniaga lah, ada sedikit fee untuk pemasaran. Okay, ceritanya 2012 masa tu saya dah mula lihat, saya dah mula tengok macam saya sebenarnya suka apa. Apa yang saya suka buat. Waktu tu saya realise yang waktu saya buka kedai baby, saya ambil kursus dalam penyusuan susu ibu. Saya ambil kursus lain tambahan dekat PPUM saya pergi. So, saya ambil semua sertifikat sampai jadi IBCLC, International Board of Certified Lactation Consultant, masa tu Azhar. Daripada IT kepada penyusuan susu ibu. Waktu tu saya banyak tolong ibu-ibu yang nak susukan anak angkat dia. Okay, cerita dia macam mana saya terlibat dalam training ni, bila saya suka orang faham, orang buat, orang berjaya. Benda tu macam buat saya lebih happy tu berbanding di kedai. So waktu tu lah saya pun saya nak jadi trainer lah. So that's the history. Saya mula pergi ke kelas-kelas yang menyediakan kita sebagai seorang trainer. Dan juga saya kena bukanlah patah balik sebab dulu dah ambil IT. Jadi lepas tu bila saya mula penyusuan susu ibu, saya kena ambil course balik. Bila saya nak mula balik dalam digital marketing, saya kena ambil lah kursus-kursus dalam digital marketing balik. Kena ambil diploma balik, kena ambil sijil-sijil balik. Dan sekarang saya sedang buat MBA dalam pengkhususan dalam AI. Ada cerita dia. Dan tahun 2012 sampai 2016, masa tu agensi pertama kerajaan waktu tu, bukan agensi pertama, mungkin sebelum tu dah ada, tapi yang saya pertama pergi ialah MDEC, Malaysia Digital Economic Corporation. Dia nak cari trainer untuk digital marketing. Masa tu Malaysia punya gerakan, mungkin sebelum tu pun dah ada, tapi nak ke arah usahawan mikro ni untuk mahir digital marketing. So saya daftar sebagai trainer
And dari 2016 sampailah ke tahun inilah dah 2026, lebih kurang 10 tahun, campur 4 tahun sebelum tu persediaan untuk jadi trainer, lebih kurang 14 tahun saya dalam bidang latihan. Jadi kerja saya ni kalau kata buka mata, kerja saya ajar orang TikTok, ajar orang AI, ajar orang buat website, ajar orang SEO, AI SEO. Itulah kerja saya, buat konten. Tapi siapa orang tu? Orang tu ialah biasanya usahawan. Kira kata 80% yang saya bekerja with ialah usahawan. 10 tu tenaga, 10% tu kerajaan yang sekarang kerajaan nak meng-AI kan banyak aktiviti yang berulang dekat pejabat kan. Dan lagi another 10% tu ialah pelajar universiti. Itu sedikit latar belakang lah kerja saya. Bunyi macam sikit tapi sebenarnya banyak orang kata apa perjalanan Cik Su untuk sampai ke bidang pengajaran ni memang panjang dan juga bukannya mudah. Banyak benda kena Cik Su lalui kan. Jadi untuk program esok ya, Cik Su, kita akan belajar apa ya sebenarnya? Kita akan mainly belajar apa? Esok kita mula pagi 8.30, lebih kurang pukul 9 sampailah pukul 12.30, dekat pukul 1 macam tu lah. So dalam sesi tu esok kita fokus betul-betul macam mana nak gunakan TikTok ni untuk buat affiliate. Kelas affiliate dah banyak. Tak pergi kelas pun kita boleh buat sebenarnya. Cuma perbezaan bila pergi kelas ni ialah satu dia lebih structure. Mungkin siapa yang dah pandai tu akan lebih boleh dapat insight yang baru. Okay, siapa yang belum, dia tak pandai ataupun tak tahu atau belum explore, kelas esok untuk puan-puan yang begitu. Maksudnya bila datang tu tapi kena bawa handphone, ada internet dan IC. Kena bawa IC esok. Dia kena IC lah, rakyat Malaysia atas 18 tahun. So esok kita buat praktikal, terus daftar affiliate dan terus buat satu video untuk tujuan affiliate. Jadi dalam tempoh beberapa jam saja esok, daripada pukul 8 sampailah pukul 12, 9, 10, 11, 12, kita ada 4 jam untuk kita jumble semua, compactkan semua supaya tuan-tuan dan perempuan dapat untuk grab dalam TikTok affiliate ni kan. Betul. Dia maksudnya dapat idea tu satu, buat terus, editing terus, dan manalah tahu dalam kelas esok terus dapat jualan, sebab pernah beberapa kali yang dalam kelas dia terus dapat jualan daripada video affiliate dia. Who knows kan? Betul. Sebab apa Cik Su, kalau sekarang ni bila kita cakap pasal TikTok kan, asalnya dulu kita kenal TikTok ni masa dia mula-mula masuk dia sebagai satu social media platform yang lebih kepada konten, hiburan, orang menari, orang buat sketsa. Tapi lama-kelamaan dia pelan-pelan dia masuk dalam apa orang kata sekarang TikTok Shop. TikTok Shop orang dah boleh meniaga, orang dah boleh jual, ada platform membeli dia sendiri. Jadi pun sekarang ni semakin lama semakin ramai orang mula untuk start buat affiliate ni. Jadi kita sangat sarankan juga galakkan Cik Su untuk orang mula buat affiliate ni sekarang. Dan ambil peluang ni kan. Kalau pasal menjual-jual ni kan Azhar, dia kalau Azhar muda lagi lah ni. Cerita lama-lama. Siapa yang pernah tulis blog dulu kan? Tulis blog. Dulu kita guna blog ni memang untuk perkongsian, sharing cerita rumah, cerita office, cerita perasaan kan. Sekejap saya ulang balik itu. Dulu bila zaman blog, dia datang, kita pun mula-mula guna untuk curahan hati, untuk ataupun perkongsian minat. Ada orang cerita pasal burung, ada orang cerita pasal fotografi. Dari cerita ni dia beralih sampai satu ketika orang dah mula jana pendapatan dari blog. Ketika tu dia jual barang lah, dia letak barang-barang dia, orang beli. Dia transaksi tu masih manual. Dia kena tengok nombor akaun, dia transfer. Lepas tu siapa yang pandai, dia dah buat e-commerce. Okay. Sama macam Facebook. Kita cerita Facebook sikit. Facebook masa masuk, Facebook dulu dia memang akan keluar. Even sampai sekarang lah, kalau kita masuk dia kata, what's on your mind today? Kadang-kadang dia tukar lah, dia nak bagi kita
meluahkan isi hati ataupun insight ataupun pendapat kan. Sama, ini tempat untuk bercerita, tempat untuk kongsi cerita. Kemudian datang Facebook page. Cuma Facebook dia tak ada payment gateway macam TikTok. Kita cerita terus ke TikTok. TikTok ni mula-mula masuk ataupun mula orang guna untuk hiburan, untuk perkongsian, untuk konten. Dan datang TikTok Shop, dia lengkapkan elemen tu. Macam Facebook dia datang as social media je. Shopee dia datang as payment gateway. Kita tahu. Shopee dia datang sebagai e-commerce. Lazada e-commerce. Kita sedang nak compare lah Facebook, Shopee kan. But TikTok dia datang as social media and dia datang sebagai e-commerce. So dia jadi dua. So di sini kalau siapa yang biasa guna social media sebelum ni, orang kata main internet, kita akan nampak kelebihan ataupun peluang kita kena guna apa yang ada sekarang dekat TikTok. Sebab dah ada TikTok Shop dan elemen ataupun habit untuk percaya kepada word of mouth ni. Maksudnya orang cakap kita percaya. Kalau syarikat tu promote, bukanlah kita tak percaya. Dia adalah kot percentage kepercayaan kita. Tapi kalau seseorang yang kita trust, kita percaya, kita like kan, kita suka, kita tengok cerita dia, kita baca hari-hari, tengok video dia, dan dia promote pula. So itu lagi tinggi tahap kepercayaan kita terhadap barang itu. So TikTok menggunakan kejap tahu. Jangan tahu apa. Tersangkut, sambung balik. TikTok dia gunakan elemen kepercayaan terhadap orang yang word of mouth atau kita panggil sekarang influencer. Content creator. Term tu baru ada. Tapi kerja-kerja tu daripada dulu pun dah ada. So jadi yang tu lah nak cerita. TikTok since dah ada dekat handphone kita, since kita dah scroll, since kita pun memang membeli add to cart. Jadi kita kena grab peluang ni jadi salah seorang yang jadi affiliate juga dekat dalam TikTok. Betul. Lagi satu, memandangkan program kita esok dinamakan Bengkel Keusahawanan Wanita. Dia highlight wanita tu. Jadi macam mana Cik Su? Biasanya kalau dalam term TikTok affiliate ni, kita boleh nampak yang siapa-siapa je boleh buat TikTok affiliate dah sekarang ni kan. Siapa-siapa sekarang kalau awak nak menjual, awak boleh usaha dan kalau orang kata apa, perform, insyaAllah reward tu pasti datang. Jadinya bila kita nak sentuh pasal wanita ni juga, macam mana Cik Su kalau untuk wanita yang berkejaya dan juga wanita yang suri rumah, macam mana mereka ni nak mula-mula masuk dalam TikTok affiliate ni? Okay, kita cerita tentang siapa boleh jadi affiliate dulu kan. Okay. Asalkan dia rakyat Malaysia atas 18 tahun, ada IC, cukup dah boleh daftar jadi affiliate. Kemudian nanti secara teknikal dia, bila dia buka dia TikTok account tu, dia kena ada email, tak apa, esok kita cerita lagi kan. Dan dia kena ada 1,000 follower ke atas. Tetapi kalau tak ada 1,000 follower ke atas, tetap boleh buat affiliate. Pun esok kita akan cover macam mana orang yang baru buka account, kosong lagi follower dia, tetap boleh buat affiliate ni. Okay, berbalik kepada apa yang Azhar kita cerita suri rumah dulu lah. Okay, suri rumah dengan orang kerja, challenge tak sama. Semua orang pun memang ada cabaran masing-masing. Tapi saya suka Azhar cakap yang sebenarnya bila kita nak buat, kita memang akan buat. Dia nak dengan tak nak. Orang tak boleh suruh kita, suami ke suruh, awak buatlah affiliate. Cikgu ke, jiran ke, kawan sepejabat ke, it has to come from us. Jadi selalu dalam kelas kan, dia depends kepada audience. Kadang-kadang saya cakap, okay macam ni, if you can earn, if you boleh dapat extra pendapatan, katakan 400 sebulan, you suka tak? Kan? Atau you nak sikit je, you nak 200 sebulan. Atau you nak banyak, you nak 5,000 sebulan. You nak yang mana? So, bila dia jawab sendirilah kan. Dia tak payah jawab saya pun tak apa. Okay, sekarang you nak 5,000, you nak 400. Baru dia akan align dengan kerja you. Sebab kerja affiliate ni ialah kerja buat video, kerja share link. Kongsikan link.
So dekat siapa you nak share, macam mana you nak buat video. Ini semua dia punya, orang kata dia punya sains dia. Maksudnya kena belajar, kena pergi kelas baru tahu. Tapi seni dia, you yang nak buat. You yang nak buat, you yang mempengaruhi orang. You yang pujuk ataupun you yang cerita kebaikan. Itu seni dia. Ringkas, senang-senang. Kita suruh rumah ke, kita kerja ke, kita jumpa orang tak? Biasanya kita jumpalah. Suruh rumah pun jumpa juga dengan kawan. Jiran-jiran. Kawan-kawan dengan anak kita punya kawan punya mak. Kita jumpalah biasanya. Siapa kita jumpa? Kita pergi surau. Kita pergi kenduri. So, jaranglah orang yang tak jumpa orang. Bila kita jumpa, bayangkan. Jangan fikir pasal affiliate lagi. Bayangkan, you akan, katalah orang puji. Cantiklah tudung you. Okay, apa yang you buat waktu tu? Mungkin you akan, terima kasih, kan? Tapi kalau you dah buat affiliate, tambah sikit je. Cuma kata, saya beli. Katalah saya beli kat TikTok. I'll send you the link. Saya hantar dekat awak link dia. Banyak cantik. Contoh kan, itu dah closing lah. Tapi before the closing, katalah tak ada TikTok, kita still cerita. Saya beli dekat MCOT Mall, kedai tingkat 2. Banyak pilihan kat sana. Pergilah nanti. Even kita tak dapat apa-apa pun, kita still macam excited nak cerita benda yang kita beli elok. Jangan kata orang perempuan lah, orang lelaki pun. Kalau kata, kau beli mana? Alah, dekat Loyat. Kan kita cerita kan? Walaupun kita tak dapat commission pun, kita still cerita. So, benda yang baik ni, kita memang suka kongsi by nature dia lah. Pahala tu memang dapat lah, insyaAllah kan. Tapi nak cerita, kita orang suka. Bila dah jadi affiliate, kita tinggal tambah. Nanti saya share link. Dan orang sekarang, dia tak rasa, intimidating ataupun rasa macam share link. Tak ada. Sekarang orang kadang-kadang saya tanya, lawa baju, share link. Tak payah tanya apa-apa, share link. Sebab kalau Azhar tak share link kat saya pun, saya still pergi cari dekat TikTok. Baik saya bagi Azhar. Boleh faham kan? Macam tu lah. Support. Baik, bukanlah bagi, saya tak bagi. Tapi the link tu macam pergi, tak apalah berapa location pun. The money tu memang akan diallocatekan pada someone. So biasanya, share link, WhatsApp nanti. So, kita akan jumpa orang. Tapi kita pergi dekat suri rumah, secara teknikal lah. Orang kata, cakap senang, buat macam mana. Okay. Sebab kita yang arrange masa kita kena tengoklah hari apa ataupun masa apa yang kita boleh allocate untuk kita buat video. Itu pertama. Macam-macam. Dia dah pergi belajar editing. Tapi bila dia buat, hasil macam tu juga. Macam saya lah, sederhana je. Sebab mata kita ni memang bukan seni dia. Tapi ada orang dia belajar sikit je, terus cantik video dia. So, saya nak kata cantik tu subjektif. Point saya ialah buat ke tak buat. Okay, video. Okay, nombor 2, bila dah buat, you kena allocate masa nak edit. Lepas tu, you kena allocate masa untuk balas-balas WhatsApp, hantar-hantar link. Link tu nak hantar dekat dalam Facebook ataupun social media yang lain. You je yang tahu masa you. Masa nak ambil anak kan, kadang-kadang kita ada duration waktu yang anak kita tunggu dia sebelum dia keluar sekolah. Kan ada waktu kan. Tengok waktu yang senggang yang kita boleh allocate kan untuk kita tukarkan kepada duit. Okay. Untuk suri rumah, peluang dia sangat besar. Azhar, sebab rumah dia daripada pagar sampai ke dapur tu semua dia boleh promote. Semua ada dalam kawasan TikTok tu. Daripada rak kasut suri rumah earn paling banyak. Sebab dia jual barang yang besar. Barang rumah. Rak kasut. Meja tempat meja. Meja lah. Meja study. Meja tea. Sofa pun dah ada dekat TikTok. So dia memang kalau mahir, memang boleh jual banyak. Saya share seorang cerita kat Azhar seorang ni. Saya tak dapat recall pula nama dia. Tapi saya ingat muka dia. Dia ialah seorang suri rumah duduk dekat Sungai Buloh. So, dia berhenti, dia sebenarnya bekerja betul dia berhenti kerja. Tapi ni saya ulang balik ayat dia lah ya. Sebab kalau saya cakap macam tak berapa baik, ni dia yang cakap. Dia kata, pada awalnya dia rasa inferior, dia kata. Sebab dia tengok kat Instagram, rumah orang cantik-cantik, dia kata. Rumah kita macam rumah kita lah kan. Cantik je dah kita duduk kan. Tapi dia ni cerita dia kan. Lepas tu dia kata, bila dia riliskan benda tu, dia kata ni lah rumah dia, ni rezeki dia. Dan dia tunjuk je bahagian. Contoh kat
dekat dalam bilik, macam mana dia kemas katil ataupun macam mana dia kemas tilam kan, kita angkat tilam kita kemas, sapu, mop. Video dia tentang kemas rumah dia. Dia letak satu tempat tripod, kemas bahagian bilik. Nanti kemas bahagian dapur. Dia kemas je. Kira dia letak. Dia buat je kerja dia. Ya, cabut lalang dekat depan rumah kan ada ruang kecil pun dia letak, dia cabut lalang tu. Okey, cerita dia tapi dia tak boleh lah biar gitu saja, nanti orang boring tengok kita cabut lalang kan lama kan. So dia cepatkan sikit, tapi dia bercerita. Maksudnya dekat belakang tu dia masuk voice over. Contoh, saya dah ingat nama dia Lin. Hai semua, nama dia cakap laju sikit lah, dia cakap laju macam, hai, hari ni Lin nak cabut lalang ni, dah lama sangat lalang ni rasa dah sama tinggi dah dengan anak yang nombor 3 tu. Dia borak tau, jadi orang leka dengar dia punya cerita tu. Habis dah tengok, dan follower dia pun jadi meningkat. Sebab dekat TikTok dia ada satu ayat, kalau kita macam bagus kita cakap awesome kan. Okay. Kat TikTok dia panggil flossom. Floss. Apa yang kita rasa kurang campur dengan awesome, kita rasa kurang. It inspire orang lain somehow. Kan ada yang dekat suri rumah yang dekat Sabah, yang rumah dia tu bukanlah buruk, orang lah kata kan. Tapi ada kayu-kayu, basuh tangan kan, baju, orang pun kata belilah mesin. Dia pun jawab. Tapi my point ialah orang still suka tengok. Sebab tu di satu sisi lain, dan follower dia pun banyak. Sebab dia genuine. Apa yang flaws, apa yang kurang dalam life dia, which is kita je yang rasa sebenarnya dia rasa awesome je. Somehow it inspire orang lain. Siapa yang jual minyak jungle girls, ada satu yang jual minyak urut, dia orang asli. So life dia, kehidupan dia lah. Kat rumah dia bungkus barang, bungkus ni, bercerita. Dan orang suka follow sebab dia genuine. So nak cerita kepada suri rumah, you tengok dulu apa yang you malu atau apa yang sebenarnya takut. Kalau takut rumah sepah, bukan semua orang seberani yang saya cakap Lin tadilah. Lin tu saya ingat dah. Nama dia Lin Nakemu. Nakemu tu nak kerja mudah. Nama dia Lin Nakemu. Dia come up dengan satu term yang kerja dia nak kerja mudah. Kalau kemas pun mudah, ruang tamu pun kosong, barang-barang yang yang mudah lah dekat rumah. Okay, nak cerita tak payah macam ni. Kalau you tak seberani, mungkin ada orang tak boleh lagi, walaupun Cik Su dah kata, Tuan Azhar dah kata ambil je video, still dia cannot, cannot. You kemaslah satu sudut tu je. Jadi apa-apa you nak buat video, you buat kat sudut tu. Not to paksa kan, sebab kadang-kadang rumah ni kita kongsi dengan husband, kita kongsi dengan anak, so bukan semua orang selesa. Okay, yang tu si rumah, you have to find your own time sebab you yang control your time. Kalau orang kerja ni, yang ni bila you bekerja, you know dengan siapa you deal with. Orang yang berduit sama macam you. Dekat asyik dekat TikTok scroll add to cart, payment made. No sampai parcel. I think kita boleh tengok lah kan. Bila sampai, so you are dealing dengan orang yang ada income dan boleh spend. So you ada sangat opportunity yang sangat besar. Kan Cik Su, kalau contohlah saya ni malu lah, kata tak boleh lah depan kamera ni. Saya segan lah. Saya bukan jenis kamera. Kalau kamera nak saya ada depan mata saya jadi blank. Saya tak boleh. Boleh tak kalau saya nak buat affiliate, Cik Su? Kalau orang yang malu ni, dia nak buat affiliate ni, dia bukan kena tunjuk muka. Dia kena mahu je. Kira satu betul kita cari jalan kan. Kalau you buat video, you boleh buat video orang panggil sekarang faceless marketing, yang tak nampak muka. Nampak tangan je, tapi kena nampak barang tu lah. Dan dia kena ada satu suara yang menerangkan tentang produk tu. Kira answering what, apa barang ni, why, kenapa kena pakai, how, macam mana nak guna, how much, berapa. Kalau selalu orang akan cakap rujuk beg kuning kan. When, bila nak pakai, siapa boleh pakai. So video tu dengan suara you tu menjawab soalan-soalan itu
pun dah cukup. Sekarang TikTok strict. Dia video yang low quality, dia akan auto turunkan. Dia tak payah bagi tahu kita pun. Apa maksud video low quality? Low quality maksud dia video yang kita buat affiliate ada back kuning tapi kita tak terangkan pun barang tu apa. Kita pegang tangan kita ambil video, gerak, masuk lagu. Yang tu low quality, kita jangan upload, jangan buat macam tu. So orang malu pun boleh. Tunjuk tangan je ataupun barang. Tapi ada orang malu dekat TikTok. Video dia tak tunjuk muka dia, tunjuk muka kawan dia. Maksudnya konten dia pasal kawan dia. Sebab dia malu, jadi dia review kawan dia. Kawan dia pula yang jadi konten creator dah. Payahlah. Boleh. Jadi nampak tak dari situ. Macam-macam cara kita boleh buat Cik Su untuk kita nak buat affiliate ni. Nak tunjuk muka boleh, tak nak tunjuk muka boleh, tunjuk tangan boleh, tunjuk kaki boleh, tunjuk badan boleh. Semua boleh. Okay, jadi kita sudah sampai ke penghujungnya. Okay, jadi jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, esok datang 4 jam je kita belajar affiliate, belajar benda baru. Kalau sebelum ni tak tahu, esok Cik Su akan ajar. Siapa yang tak tahu, kalau nak tanya lebih malu-malu, jangan risau. Cik Su mesti akan attend. Kalau siapa-siapa nak tanya boleh ke nanti, kalau dia macam segan-segan kalau nak tanya esok. Tanya esok, itu dia nak tanya lain kali. Bukan, maksudnya esok. Boleh. Kena datang. Sebab kalau nak personal, macam esok ada saya boleh. Saya ada charge yang lain. So sebab tu saya nak kata datang program MPPJ ni. Sebab ianya percuma. Betul. Lepas tu modul dia menyeluruh. Boleh pandai terus, praktikal terus buat. Dan kita ada beberapa orang yang akan bantu juga untuk esok program. Baik. Alhamdulillah. Baik, jadi hari ini kita ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Coach Suraya ataupun lebih mesra disapa Cik Su. Kerana sudi datang ke studio kami ni, studio podcast Studio Biz Plat LPJ. Terima kasih Cik Su. Sama-sama. Jadi jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan datang esok program. Kita jumpa lagi di episod Studio Biz Plat LPJ. PJ Bandar Paling Bahagia dan Mampan, Bandar Bahagia Usahawan Berjaya. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. You're old and sad.